Terlalu banyak orang di dunia ini berpendapat bahawa sekadar melabur adalah cukup untuk memperbaiki situasi kewangan mereka. Sungguh pun pelaburan merupakan salah satu alat yang terbaik, tetapi kita sering mengindahkan hal-hal personal finance yang lain yang mungkin lebih penting daripada sekadar melabur. Dalam video ini, saya nak bincangkan beberapa kesilapan personal finance yang awak mungkin sedang lakukan sekarang dan bagaimana ia boleh memberi kesan kepada situasi kewangan awak. Untuk video ini, kita akan fokus lebih kepada aspek-aspek yang boleh menjejaskan pelaburan kita. Video ini adalah sambungan daripada part 1 kita sebelum ini. Tapi jangan risau, awak tetap boleh tengok video ini dulu dan kembali kepada part 1 kemudian. Welcome to Sembang Finance. Video ini ditaja oleh Rakuten Trade. Maklumat lanjut sebentar lagi. Apabila kita melabur, perkara yang paling penting adalah untuk tidak mengacau proses compounding. Berapa lama duit awak dilaburkan jauh lebih penting daripada berapa yang awak laburkan. Tetapi proses compounding ini sangat sensitif. Ia memerlukan masa dan ia memerlukan konsistensi. Dan ada banyak perkara dalam hidup yang boleh mengganggu proses ini. Biasanya ia datang daripada perbelanjaan luar jangkaan yang memaksa kita mengeluarkan duit pelaburan sebelum sampai masanya. Contoh paling kerap adalah perbelanjaan perubatan. Dan di sinilah muncul satu kesilapan besar dalam personal finance. Tidak mempunyai insurans yang mencukupi. Mungkin awak tak pernah fikir tentang hal ini atau mungkin awak memang tak suka bercakap tentang insurans sebab semua orang ada persepsi negatif terhadap insurans dan sering merasakan ia adalah pembaziran duit. Tetapi hakikatnya, perlindungan inilah yang menentukan sama ada pelaburan awak boleh terus berkembang atau terpaksa dikorbankan apabila sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Dari segi teknikal, insurans adalah negative expectancy. Maksudnya, kalau awak beli insurans, kebarangkalian awak rugi duit adalah lebih tinggi daripada awak untung duit. Kalau tiada apa-apa hal berlaku kepada awak, premium yang kita bayar memang akan hangus. Strukturnya memang perlu sebegini untuk syarikat insurans menjana keuntungan. Tetapi ramai yang salah faham tugas insurans. Insurans direka untuk memindahkan risiko, bukan untuk menjadikan kita kaya. Tujuannya adalah untuk mengelakkan kita daripada musnah dari segi kewangan apabila kita berdepan dengan risiko luar jangkaan. Contohnya, kalau awak ada kemalangan, patah tangan. Lepas tu nak surgery kena bayar RM10,000. Lepas tu tak boleh kerja untuk 6 bulan. Bil tetap perlu bayar. Apa akan terjadi kepada kelangsungan hidup kita? Kalau awak tiada insurans untuk situasi sebegini, akhirnya awak akan ambil juga daripada pelaburan awak. Dan tak kiralah betapa banyaknya pulangan pelaburan awak, saya hampir boleh jamin untuk 95% manusia di Malaysia, pulangan pelaburan awak tak akan cukup untuk membayar bil medikal yang serius. Konsep ini sama seperti emergency fund. Kalau awak tak ada emergency fund, last-last awak akan swipe kad kredit juga. Yang bezanya, emergency fund cukup untuk perbelanjaan kecil macam repair kereta ataupun pipe bocor. Insurans diperlukan untuk kos-kos yang berpuluh atau beratus ribu. Dan apakah trade-off beli insurans? Maybe cash flow bulanan awak akan berkurangan. Tapi saya rasa membayar beberapa ratus sebulan untuk memastikan pelaburan kita tidak terjejas dan kita boleh terus compound selama bertahun-tahun. I think it is a cost yang munasabah. Kalau awak memerlukan insurans, boleh juga cari saya. Sila isikan borang di bawah dan saya akan hubungi awak dalam masa seminggu. Seterusnya, salah satu kesilapan yang besar dalam personal finance ialah tidak mengambil risiko yang mencukupi dalam pelaburan. Saya kenal ramai orang yang sekadar letak dalam FD dia dah rasa puas sebab dia takut sangat nak rugi duit. Masalahnya, terlalu selamat juga ada risikonya sendiri. Kalau pulangan pelaburan kita terlalu rendah, inflasi akan perlahan-lahan menghakiskan kuasa beli kita. Contohnya, awak cuba bayangkan, awak simpan dalam FD dapat 3%, tapi kadar inflasi adalah 2%. Maksudnya pelaburan awak hanya untung 1% saja. Bukan tak boleh, at least awak tak rugi duit. Okay? Cuma dalam jangka panjang, kita perlu menyimpan jauh lebih banyak atau lebih lama untuk mencapai matlamat yang sama. Dan seperti yang kita tahu, masa semua orang tak mencukupi. Kalau awak mengambil risiko dengan membina portfolio saham yang diversified berbanding hanya bond ataupun tunai, ia sudah terbukti melalui sejarah akan memberikan pulangan yang lebih tinggi dalam jangka masa panjang.
Masalahnya mungkin awak tidak tahu buat, atau mungkin awak pernah mengalami kerugian besar, atau mungkin awak terdengar kawan awak rugi besar. Dan disebabkan semua itu, awak sering membayangkan kehilangan semua atau maybe sebahagian besar wang. Kajian ada menunjukkan kesan psikologi ini boleh menjejaskan keyakinan seseorang untuk melabur. Namun begitu, apabila kita properly diversified dalam portfolio saham global, kehilangan kesemua modal kita adalah sesuatu yang sangat tidak realistik. Ini tak bermakna saham tidak berisiko. Saham masih dianggap sangat berisiko dalam sektor pelaburan. Tetapi kos tersirat akibat tidak melabur dalam saham sebenarnya sangat besar. Sebagai contoh dalam kajian ini, seseorang yang melabur dalam portfolio balance, iaitu 60% saham dan 40% bond, perlu menyimpan jauh lebih banyak, hampir 19.44% lebih banyak daripada seseorang yang menyimpan dan melabur sepenuhnya dalam portfolio saham global yang dipelbagaikan. Dan jika awak hanya melabur dalam instrumen tunai seperti bond ataupun fixed deposit, awak mungkin perlu menyimpan 56.71 daripada pendapatan awak untuk mencapai hasil yang sama. Dan sudah tentu ini bermakna ia menjadi lebih susah untuk mencapai maklumat kewangan awak. Saya percaya tiada siapa di sini boleh menyimpan 56% gaji mereka setiap bulan, betul tak? Kajian ini menunjukkan bahawa tidak mengambil risiko yang mencukupi sebenarnya adalah risiko yang paling besar sekali. Sebelum kita teruskan, sedikit perkongsian untuk korang yang nak melabur. Sekarang Rakuten Trade ada kempen di mana awak boleh dapat saham US bernilai sehingga RM130 apabila awak buka akaun dan berdagang melalui link rujukan Sembang Finance. Caranya mudah. Awak klik pautan ni atau pergi ke website Rakuten dan register akaun. Pastikan awak pilih kod Sembang Finance di bahagian referral code. Lepas tu, aktifkan akaun bursa dan foreign trading. Kena dua-dua Dan buat satu pembelian pertama sekurang-kurangnya RM1,000 dalam satu transaksi untuk layak menerima ganjaran pertama bernilai RM30. Lepas itu, semakin tinggi jumlah dagangan yang terkumpul, lagi tinggi nilai saham US yang awak akan terima, sehingga RM100 keseluruhannya. Cepat tawaran ini sehingga 30 Mac sahaja. Dan bukan itu saja, untuk 30 hari selepas akaun awak dibuka, brokerage fee untuk dagangan di Bursa Malaysia adalah percuma. Yes, percuma. Dan bila awak buat trade pertama di New York Stock Exchange ataupun Nasdaq, awak akan menikmati brokerage fee serendah RM1 untuk semua dagangan saham US selama 3 bulan. Kalau awak memang nak trade saham, jangan biar insentif percuma ini terlepas. Free money thanks to Rakuten Trade. Mengambil risiko itu perlu, tetapi mengambil risiko yang salah adalah kesilapan yang lagi besar. Bagi ramai orang, mengambil risiko bermaksud melabur dalam benda-benda yang hangat. High risk, high return. Itulah persepsi dia. Dia ingat masuk RM100 dapat balik RM1,000 dalam masa setahun. Ini bukan pelaburan. Ini lebih kepada perjudian. Apa beza berjudi dengan melabur? Perbezaan utama antara pelaburan dan perjudian ialah expected returns. Pelaburan mempunyai jangkaan pulangan yang positif dalam jangka masa panjang. Maksudnya, semakin lama saya melabur, semakin tinggi peluang saya untuk untung. Perjudian pula ada jangkaan pulangan yang negatif dalam jangka masa panjang. Maksudnya, semakin lama saya berjudi, semakin tinggi peluang saya untuk rugi. Pelaburan ialah strategi kewangan yang dirancang dengan tujuan membina kekayaan dalam jangka masa panjang. Jika awak tak ada idea langsung mana harga pasaran akan bergerak, tak tahu bila nak masuk dan keluar, dan tak tahu berapa banyak duit boleh dirugikan atau untung, besar kemungkinannya risiko yang awak ambil itu bukan risiko yang terancang. Korang kena ingat, pasaran kewangan ini sangat kompetitif. Lawan awak bukan orang biasa. Lawan awak adalah institusi besar, fund manager EPF dan profesional macam saya. Pastikan risiko yang awak ambil sejajar dengan maklumat kewangan awak. Sesuatu yang awak faham dan sesuatu yang awak mampu tanggung tanpa memusnahkan plan jangka panjang. Ingat, saya cakap sekali lagi, ambil risiko itu perlu. Tetapi ambil risiko tanpa sistem, tanpa disiplin. Itu risiko yang salah. Bagi ramai orang, perancangan cukai tidak dihiraukan. Maybe sebab mereka sendiri tak bayar cukai. Membayar cukai adalah tanggungjawab kita sebagai warga negara Malaysia. Tetapi pada masa yang sama, kerajaan memang menyediakan pelepasan dan insentif cukai untuk kita.
Ini adalah salah satunya free lunch daripada kerajaan. Dan berbeza dengan pelaburan yang untungnya tidak menentu, penjimatan cukai adalah pulangan yang pasti. So, saya sarankan semua orang untuk mengambil tahu hal-hal percukaian. Setiap tahun lepas pembentangan bajet, biasanya akan ada perubahan. Kerapkan update ilmu dalam bidang ini, terutamanya jika awak menggunakan struktur syarikat untuk membayar cukai. Semua ini tidak akan menjadikan awak kaya serta-merta, tapi ia meningkatkan pulangan bersih tanpa menambah kepada risiko pasaran. Satu lagi kesilapan besar dalam personal finance ialah mengabaikan perancangan harta pusaka. Ramai orang fikir harta pusaka hanya relevan untuk orang kaya. Tetapi hakikatnya, sesiapa saja yang ada rumah, akaun bank, KWSP, pelaburan ataupun anak perlu merancang pemberian harta pusaka mereka. Salah satu impak terbesar wasiat adalah untuk memastikan harta pusaka awak diagihkan mengikut kehendak awak. Sekiranya awak tiada wasiat, kerajaan akan menentukan untuk awak. Dan kadang-kadang ia tidak selari dengan kehendak awak. Bagi orang bukan Islam, pembahagian harta awak akan tertakluk kepada Distribution Act 1958. Bagi orang Islam, pembahagian awak adalah mengikut hukum faraid. Bagi umat Islam, pastikan awak buat planning betul-betul sebab hukum faraid lebih tinggi di rang undang-undang. Maksudnya, jika awak tak plan betul-betul, pasangan atau anak awak mungkin akan terkesan. Mereka mungkin perlu berdepan dengan tekanan kewangan walaupun aset awak sebenarnya banyak. Bagi sesetengah orang, terutamanya anak yang OKU, awak mungkin mahu buat plan awal-awal supaya apabila kita dah pergi, anak kita akan terjaga. Waris kita tidak perlu bergaduh, keliru atau terperangkap dalam proses pentadbiran yang panjang. Dan turut berkaitan dengan topik cukai tadi, kita mahu buat plan perwarisan ini awal. Sebab lepas mati pun kadang-kadang kena bayar cukai. Jangan nanti aset yang sampai ke tangan waris tinggal separuh saja. Banyak benda yang kita perlu buat semasa kita masih hidup. Dan kalau kita buat awal, kita masih mempunyai kuasa untuk memilih. Menarik kan topik ni? Korang nak tak saya buat video tentang topik ni? Kalau nak, komen di bawah. Okey, so far kita sudah pun bincangkan kesilapan-kesilapan terbesar dalam personal finance yang ramai orang tak sedar. Rumusannya, melabur itu penting. Tetapi melindungi, merancang dan menguruskan risiko adalah sama penting. Kalau awak belum tengok part 1 video ini, lihatlah di sini. Dan kalau awak rasa video ini bermanfaat, kongsikan kepada kawan yang perlu dengar mesej ini. Dan dengan itu, sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.